menggunakan interface yang ada lah. Okay, saya share skrin saya sekejap. Boleh ni? Share skrin je lah kot. Atas skrin dia. Boleh? Okay. So kembali kepada access kita. Right. Okay, yang relationship ni dah tak guna dah, kita tutup. Okay, kita nak buat elemen yang kedua dekat tab create. Right. Jumpa tak ada perkataan form. Okay, saya gunakan cara paling mudah lah, kita gunakan form wizard. So, kita buat form yang pertama iaitu start dulu. Klik form wizard. Okay, kita nak buat form start. That's why sources ataupun sumber bagi form ni adalah daripada table start. So, awak pergi dekat table start. Jumpa? Dapat? So, ini adalah semua available field yang diperlukan untuk masuk dalam form. So, kita pilih nombor start, nama start, jawatan, akses, kata dan gambar. Gambar data flex pun tu tak payah. Okay, dan tarikh record. Okay, right? So saya pilih tadi number staff, nama, jawatan, akses dia apa, kata laluan, gambar dan tarikh record. Boleh? Okay, klik next. So, what layout would you like for your form? Okay, layout bagi form kita. Kolomnya, maksudnya kita paparkan satu record dalam satu page. Tabular, kita paparkan beberapa record dalam satu page. Dia macam senarai lah. Data sheet dalam bentuk yang macam tadi, yang table. Justify dengan kolomnya, tapi Access akan bantu kita susun file itu. Tapi saya tak nak buat justify dulu, kita buat kolomnya. Biar kita nampak satu screen tu satu record. Okay. Klik kolomnya, klik next. Okay, nama komputer. Saya bagi nama staff dia lah. Ini staff kan. Nama staff. Cuba klik finish. Dah adalah record saya. Tapi ni tak cantik lagi lah. Okay. Ulang balik. Okay, ni saya ulang tahun ni. Laju Okay, saya slow sikit. Malah lah kan. Okay. Okay, ulang ya. Go to create. Ambil form wizard. Ini cara paling mudah untuk buat form. Okay, kita ambil data dia daripada table start. So, apa data kita nak ada dalam punya form? Saya nak ada nombor start, nama, jawatan, akses, kata laluan, gambar dan tarikh record. Gambar file data sampai file URL tu tak payah ambil. Nombor staff, nama, jawatan, akses, kata laluan, gambar dan tarikh record. Dapat? Dapat cakap Next. Okay, kita ambil kolomnya sebab saya nak paparkan satu record dalam satu screen. Next. Namakan komputer staff. Okay, kita open untuk view, finish. So, inilah dia. Okay, ni record yang pertama. Kalau perasan, kat bawah ni ada, ni nama dia record application. Dia ada 3 record. Saya klik next, dia akan paparkan record yang kedua. Next lagi, dia akan paparkan record yang ketiga. Tapi form kita tak cantik lagi, dia buruk ni. Kita kena design ni. Okay. So, inilah yang kita akan paparkan pada user, bukan table. Table ni fungsi untuk simpan data saja. Untuk berkomunikasi dengan data, kita akan gunakan form. Boleh? Dapat? Cantik kan lagi. Cuba you all pergi dekat. Dia ada 2 layout design view. Saya main design view dulu. Okay, kita pergi dekat design view. Kalau tak silap saya, ini kita ada team. Pilihlah mana you all dia akan buka mengikut pilihan hati. Okay. Alright. Dia akan pilih, dia akan tukar dia punya font. Ni kalau nak dia buat lah. Terpulang lah.
Kalau tak nak, boleh manually. Tak ada masalah. Kalau nak manually pun boleh. Kat sini kita boleh juga. Contohnya dekat atas ni, ini kita namakan dia sebagai form header. Form header ada tajuk bagi form kita. So ni nampak tak ni? Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, setiap objek ada dalam form ni ada dia punya properties ataupun ciri-ciri dia. Contoh, kalau saya klik dekat bahagian atas ni, form header yang warna ni, hijau apa ni kan. So kalau saya klik properties, properties ni sebenarnya merujuk kepada properties untuk form header. Kalau saya klik dekat staff, yang ni merujuk kepada label 14. Ini label 14. Kalau saya klik nombor staff dekat sini pula, nombor staff label. Kalau dekat sini ada, yang ni jangan usik, jangan sentuh. Yang ini orang boleh ubah. Contohnya nombor staff ni 8 kan? Kita boleh jarakkan, tak ada masalah. Tapi kat sini kita jangan jarakkan. Kenapa? Ada sebab. Contoh ni boleh jarakkan? Okay, bila saya terjarakkan ni, dia akan apa? Akan ada error. Nampak dia tak jumpa. Sebab dekat dalam table dia tak ada jarak. So kesimpulannya kat sini, yang ini kita tak payah usik sebelah kanan. Yang text box ni jangan usik. Yang label ni boleh usik, tak ada masalah. Boleh buat perubahan. Dapat? Okey, boleh susun ni. Kalau dia besar sangat, kita susun. Bagi dia cantik, kecilkan sikit. Boleh drag and drop. Dia tolak je. Tolak je. Ini kena kreatif lah. Tangan kena okey sikit. Kalau pakai laptop, saya cadangkan untuk access ni melainkan you dah biasa. Dia lebih accurate guna mouse. Senang kita nak buat design dia. Boleh? Saya nak letak gambar kat mana, kalau letak kat sini nak letak gambar tempat lain. Boleh saya. Okey, cara nak highlight, cara nak gerakkan dia, ini perlu saya ajar. Okey, kalau saya nak klik sekali, nampak tak ada macam arrow macam tu kan? Ini maksudnya bila saya boleh buat dua dulu. Label bawah, dia punya text box pun bawah. Tapi katakan, ada orang dia nak letak nombor staff dia dekat bawah, dia boleh tak? Dia nak design dia sendiri, dia cantik. Boleh. You nampak yang grey ni kan? Ada square kotak grey tu kan? Klik dia kotak grey tu, kita bawa dia individually. Nampak? Kalau tak, kalau jadi dia buat sekali. Kalau rasa susah sangat, biar je dia tulis. Tak payah susah. Ni orang lah kan, lain-lain kan. Okay, satu lagi. Okay, katakan nak gerak dia banyak-banyak, saya highlight dia, gerak sekali. Sebab apa gambar ni saya letak kat tepi ni. Ni saya punya susunan lah. Gambar ni saya letak kat bawah, saya letak kat sini. Gambar dia kat tepi ni. Konon nak cantik lah kan. Okay, boleh, tak ada masalah. Gambar ni tak nak ada, delete, tak ada masalah. Tapi okey lah, tapi kalau nombor staff ni awak delete, susah dah nanti. Sebab apa? Awak tak tahu ni apa kan. Susah dan dia pengguna tak tahu, ni nak key apa ni kan. Ni sebenarnya petunjuk pada kita, ini nombor staff, kita kena key nombor staff. Okey, saya nak susun. Okey, satu lagi cara nak susun. Okey, kejap design view. Saya nak susun sekaligus, serang-serang macam mana. Ni tips dia. Okey, dia tunjuk you all highlight semua ni, kecuali gambar lah. Saya tak nak usik gambar, saya nak letak kat sini. Highlight semua ni, right click, pergi dekat layout, ambil select. Klik, dia magic. Nampak? Dia susun untuk kita sekali ikut je. Dia magic sikit lah. Perlu saya ulang? Saya ulang Okay, kalau katakan ni dah cakap apa kan, dia dah kesini sikit kan. Dia tak tersusun lah, susah lah nak rumah nak susun bagi sama kan. Apa yang awak perlu buat, ada je semua field yang kita nak samakan tu, masa semuanya dah di highlight lah. Right click, klik kanan, pergi dekat layout, pergi dekat stack. So dia akan susun. Tinggal lagi kita nak kecil besar dia punya ni je. Ini kalau terlalu besar, kita kecilkan sikit.
Terlaluan ni takkanlah besar sangat, kecil je. Okay. Bila saya kecilkan guna panjang, semua akan ikut sama. Ini saya boleh buat sekali. Clear dekat button ni. Kalau ada yang nak tukar color pun boleh dalam mana. Kalau semua dekat format. Contoh. Okay, yang ni saya nak tukar warna apa? Tukarlah color ni. Contoh kat sini saya bagi warna putih. Tak nampak pula. Saya bagi background hitam. Nampak ke? Okay, boleh. Ini kalau nak color lah, nak cantik kan. Kalau tak nak pun tak ada masalah. Alright, saya ulang macam mana nak buat. Klik dekat label. Atau ke sini pun boleh sebenarnya. Pergi dekat format. Wah, macam kena guna marker sama je. Color nak tukar font ke, apa kita nak guna. Mana yang dah ada tu, copy paste je. Nak copy paste, kena guna ni. Kat sini saya nak dia apply pada semua ni kan. Ni semua ada, dekat Word pun ada. Nampak tak format painter? Double click, tik jadilah. Settle. Tak payahlah nak buat satu. Ataupun highlight sekali semua, buat terus. Boleh. Dah lah cantik sikit daripada tadi kan. Tapi belum cantik. Okay, boleh. Okay, so kat sini dia dah siap. Katakan kita nak masukkan record baru macam mana. Saya belum buat button lagi tambah record, save record tu belum boleh. Kita guna yang apa yang ada dulu. Okay, dekat bawah ni kita ada navigation. Okay, ini tunjuk kepada record pertama, ini record sebelum, ini record seterusnya, ini record yang terakhir. Yang last button ni, new blank record. Okay, saya ulang. Okay, dekat bawah ni, last kali bawah ni, bawah sikit ada record, nampak tak? Okay, nampak sana ni. Okay. Bila saya tekan kat bawah ni, dia akan berubah datanya. So saya pergi next record. Ni record yang seterusnya. Kalau saya nak tambah record, dekat hujung tu ada button new blank record. So bila saya klik ni, dia akan kosongkan orang untuk saya masukkan data baru. Betul lah saya masukkan. Okay, saya masukkan nama saya di sini. Dah boleh tap? Table tutup tak? Okey, jangan ni. Kalau okey. Okey, dia ada ni. Siapa yang tak boleh type? Okey, ada yang tak boleh type sebab apa tahu? Sebab kemungkinan awak berada di layout view. Kalau layout view ni dia akan nampakkan data, tapi kita masih lagi boleh ubah. Kita nampak, kita ubah. Make sure you berada di form view untuk masukkan record. Form view. Kita kena klik form view. Pastikan kita berada di form view. Kalau layout view memang tak jadi. Form view. Kena berada. Boleh tak? Boleh? Design, okay, for you. Okay, betul? Cuma masuk kat boleh tak? Okay, cubalah masukkan gambar staff, double click je. Masukkan. Masuk gambar tu double click je. Ada tak gambar dekat Google Classroom tu saya bagi gambar. Ada ni. Okay, double click je. Add. Dah ada gambar.
Right. Ya. Mana tak ada design? Bukan design. Dengan menu format semua. Ada pergi ke sana hujung. Mana? Tu dekat view tu bawah belah kanan sekali tu klik. Pergi kat design view. Dia kena kat design view. Lepas tu awak pergi dekat database tools. Sekejap. Tak ada pula mana pula pergi ni. Dekat home tu dia ada. Benda yang hilang. yang Sekejap saya tengok. Tahu. Dia tak jumpa pula ni. dia tak ada format kan. Dia collab tadi. Awak dah tutup. Dia collab dia hide kan. Ada yang dah masuk background pun okey lah. Bolehlah nak cantikkan kita punya form ni dekat design view atas ni, boleh ubah colour kalau nak. Contoh saya letak warna. Okay. Tapi make sure tak nampak lah. Okay. Alright. Boleh saya teruskan? Okay, saya nak tambah satu tools kat sini menyenaraikan semua record yang kita ada. So senang kita tengok berapa record ada. Klik one by one ni agak leceh lah kan. Walaupun kita tahu kat sini saya dah ada 3 record, 4 record. Okay, pergi dekat design view. Make sure dekat design. Okay, dekat dalam design ni kita ada text box, kita ada label, ada macam lah. Cuma kat sini saya nak gunakan satu tools namakan sebagai list box. Ni gambar dia macam ni. Dapat tak? Saya besarkan sikit kawasan ni untuk saya masukkan data dia. Okay, list box. Klik. Draw. Lukis dekat form kita. Dia akan keluar ni. Tuan-tuan dapat keluar tak? Ni. Saya ulang. Okey, klik list box, cari list box. Kalau kita point ke sini dah tulis list box. Ini lagi saya nak guna. Okey, klik, bawa mouse dekat screen kita, draw je. Dia akan keluar ni. Jumpa? Semua dah keluar ni? Dah? Okey, kita ambil yang bawah. Find a record on my form based on the value I selected. Maksudnya, kat sini nanti dia akan buat senarai. Bila kita klik dekat nama senarai tu, dia akan paparkan record tu berdasarkan apa yang kita pilih. So, that's why saya ambil yang ketiga ni. Tekan button next. Okay, saya nak paparkan apa? Saya nak paparkan nombor staf, nama, katakan nak papar jawatan sekali. Nama, nombor staf, jawatan. Dapat dah sampai sini? Next. Ya saya. Boleh. Ni. Okay. List box. Ni. Klik. Jumpa tak list box? Jumpa. Bawa je mouse. Draw. Draw je. Okay. Ambil yang option ketiga. Next. Ambil nombor start. Ya. Sekejap. Ini ni. Kelihatan ni? Design view. Tak boleh lah keluar. Nombor staff ni dah ada. Dah pernah key in sebelum ni. Masuk
lain. Maksud lain. Dia tak boleh duplicate lah. Sebab kita setkan nombor star tu primary key. Sebab kita tak nak key in nombor yang sama. Oh, tak nak. Faham? Okay, tu pun maksud dia. Semua ulang balik Okay, saya ulang balik. Mana tak dapat? Belakang tak dapat ni. Okey lah, kita dapat apa saya ulang tu. 10 kali ulang pun boleh. Halnya. Okey. So kat sini kita ambil this box. Mana tertinggal highlight. Okey, kita ambil yang ketiga. Find a record. Supaya dia juga berfungsi sebagai carian. Next. Saya ambil nombor staff, nama dan jawatan. Saya nak ada 3 kolom tu lah dipaparkan. Next. So saya nak 3 kolom IT form lah. Okay, make sure ni nampak lah. Kalau tak nampak nama kan besarkan sikit. Okay, next. Yang ni saya namakan dia senarai staff. Saya namakan dia senarai staff. Okay, sebab ni untuk label. Okay, finish, nampak dah ada senarai staff kan? Macam mana nak letak senarai staff ni dekat atas? Soalan? Apa perlu saya buat? Saya nak gerakkan nombor staff ni berada dekat atas. So dekat senarai staff ni yang warna grey ni, klik, bawa aja dia. Dia dah naik atas. So bila saya view, dah adalah senarai kat sini. Klik je, dia tukar lah. Boleh? Dah sampai sini? Tadi you all punya macam ni kan? Betul? Sama macam saya ni. Senarai staff ni, tajuk ni saya nak letak dekat atas. Ini option dia, tak nak letak pun boleh. Okay. Saya klik, nampak yang grey yang dekat senarai staff ni, ada petak grey ni, kelabu ni. Klik dekat situ, jangan lepaskan mouse. Hold, press mouse tu, bawa je dia. Ini untuk single move. Okay. Bawa dia. Okay. So, kat sini dia dah berfungsi sebagai carian. Pergi sini. Di form view, kita tengok. Nak tengok dia punya hasil, pergi dekat form view. Boleh? Kalau nak cantik lagi, kita boleh letak label atas ni. Ini nombor staff, ni nama, ni jawatan. Macam mana nak buat tu? Okay, tengok sini Kembali ke design view. Okay, design view kawan. Ada unbound ni kan? Klik dekat unbound ni. Buka properties dia. Dekat unbound ni klik unbound ni sekali. Klik properties. Ni properties untuk unbound ni. Saya punya list 45, you punya mungkin lain nombor dia. Tapi tak ada masalah. Okay, macam mana nak paparkan nama kolom? So nampak tak dekat sini? Dekat format. Okay, ada nampak tak kolom head? Kolom head tekan default no kan? Cuba tukar kepada yes. Cuba tukar dia kepada yes. Lepas tu, cuba papar balik form kita. Cantik tak sikit? Ada nombor staff, ada nama, ada jawatan. Saya ulang saya ulang. Dekat unbound, klik unbound, tengok properties. Unbound properties. Dekat format, column head, tekan yes. Oh, ni besar sangat ni. Tolak ke atas. Lagi. Apa ni? Dia form dia
Saya tak antik tau yang dekat Oh, tak boleh. Kena boleh. Dia kita boleh edit manually dekat format ni. Tapi leceh. Nak senang buat balik je, delete buat balik. boleh. Paling mudah. Paling mudah. Oh, okey, tak cukup kan? Okey, tak apa. Akak pergi dekat home tadi, pergi kat design view. Okey, dekat unbound tu klik. Pergi kat properties. Okey, kat situ kan. Nampak tak column width? Ni. Dia besarkan sikit tak apa. Boleh besarkan. Boleh. Kan. Nampak tak column width? Dia ada 2.54, 2.54. Kita tambahlah. Yang mana tak cukup tadi? Yang tengah ke? Oh, ni yang tengah. Tambah, cuba letak 3 kan. Jadi tak? Cuba view balik. Tengok hasil dia. Kalau nak view ni akak tak muat lagi kan? Tambah lagi. Ataupun kecilkan tulisan pun boleh. Macam guna kot je. Macam ni. Kita pergi kat ni. Semua kat design view tau. Klik kat sini. Tekan format. Macam kita guna Microsoft Word. Boleh? Okey, tapi tadi high column apa yang high key column tu awak terlupa antik kan? Okey, dia ada 2 cara nak buat. Cara panjang kita boleh edit ni, kita boleh edit kat sini. Tapi leceh. Cara mudah awak delete je ni, buat je balik. Dia boleh tengah-tengah. Tak keluar. Cuba tu. List box. Ambil bawah sekali. Next. Okay, nombor staff, nama jawatan. Next. Okay, high key. Ini besarkan sikit, nanti tak nampak. Bagi nampak. Okay, tak nampak lagi. Lagi tu. Ni pun besarkan sikit. Next. Bagi nama senarai staff. Finish. Cuba tengok ada tak? Boleh je. Design. Pergi dekat ni. Form view. Ni pun tak nampak lagi kan. So ada 2 cara lah. Awak boleh kecilkan tulisan dia. So tulisan ni pun besar ni. Pergi kat design view. Nak apa-apa perubahan kena kat design view. Okay, klik kat sini. Pergi dekat format. Kalau tulisan macam biasa. Kecilkan sikit tulisan dia. Nope. Tak tekan. Ada 2 cara. Satu buat semula ataupun nak edit. Boleh edit Boleh. Kalau nak edit, klik kat sini. Dia dekat ni. Column pertama awak kosong. Kita tambahlah. Tambahlah nak buat apa. Katakan 2 kan. Baru dia wujud. Boleh edit, tak ada masalah. Dia adalah. Sebab dia dah kosong kan. Dia adalah sebab kita terlupa tick antik dia kan. Dia set dah kosong. Okey. Boleh